You nak buat sesuatu tapi masih tak buat lagi benda tu. Tapi you tahu benda tu benda betul. You dah set dah. You dah tahu benda tu bagus, niat you macam mana, benda tu betul, tapi masih stuck. Masih tak buat lagi benda tu. Cuba tanya diri sendiri, kenapa? Mesti jumpa jawapan. Kebanyakan dari kita, sama juga, Fiza pun sama juga buat macam ni. Masih dekat tempat yang sama, stuck tempat yang sama, tak buat apa yang dah plan, apa yang dah rancang, apa yang nak buat tu masih tak buat. Masih tunggu pendapat, support daripada orang keliling, daripada orang yang kita sayang. Apa yang kita plan tu, apa yang kita rancang tu, tak semua orang nampak benda tu betul. Tak semua orang nampak benda tu bagus untuk kita. Walaupun kita sayang orang tu, walaupun orang tu sayang kita, kita semua lain-lain, tak sama. Personality, karakter, cara. Walaupun kita punya ni, print tapak jari kita ni, semua lain-lain. Tak ada yang sama. Maksudnya semua orang unik, lain-lain, tak sama. Kita tak boleh nak paksa apa yang kita suka benda tu, kita nak paksa orang lain suka juga. Orang tu pun dia ada kesukaan dia ada favourite dia juga. Apa yang you suka, apa idea you, apa you nak buat. Orang lain, orang yang you sayang tu, tak semestinya kena support. Selalunya memang tak dapat support. Sama juga macam orang tu, apa yang dia suka, kadang-kadang kita rasa macam pelik. Tak faham kenapa dia buat macam tu. Tapi benda tu buat dia bahagia. Dia suka buat benda tu. Kita tak dapat nak faham sebab dalam diri kita ni masing-masing ada idea, perasaan, kesukaan, cita rasa tersendiri. Lain-lain. Apa yang dalam fikiran you dah plan, you dah rancang nak buat benda tu. Teruskan buat. Sebenarnya Allah yang letak plan tu, idea tu, benda tu dekat kepala you, dekat otak you, perasaan you nak buat benda tu. Allah yang letak. Special untuk you je. You je nampak benda tu, you yang kena buat benda tu. Mula marah. Orang tu sayang aku sayang orang tu. Tapi kenapa dia tak faham? Apa aku cuba buat ni? Apa plan aku, apa rancangan aku sebenarnya? Benda ni bagus. Sebab apa yang dalam diri kita ni, Allah yang letak special untuk individu tu. Fikiran you, apa dalaman you, apa you nak buat, Allah bagi, Allah gerakkan you buat benda tu. Untuk you je. Itu betul, teruskan.